tahu macam mana follow account ni dan save untuk rujukan. 5. Kita nak minta orang tinggal berapa bintang? 5. Boleh tak kita kata tak kisah berapa-berapa pun? Boleh tak? Jangan nak perbaiki mesej personal. Dalam 30 orang yang datang, 29-28 orang tulis 5 bintang. Dia seorang dia tulis 3 bintang. Raj, you kan 3 kali datang kelas Cik Su. Kenapa you tinggal 3 bintang? Sebab dah 3 kali datang. I ingat berapa kali datang. Betulkan balik 5 bintang? Okey, I masuk sekarang. Tak boleh. Kita tak boleh. Kecuali dia tinggal komen yang sangat harsh, mencarut-carut ke, baru kita boleh report kat tepi tu. Bad service. Kita nak report tak boleh. Kalau orang tulis bad service, dah jangan datang dah. Apa kita nak reply? Terima kasih. Terima kasih. Betul pun tak ikhlas. Kasihlah sangat. Damage dah. Masa tu kita pergi kenduri ke, staff kita kena ada damage control. This happen tak boleh ubah dah. Tak boleh tidur, tak lalu makan pun macam tu jugalah dia. Kita kena reply, kami amat kesal apa yang berlaku. Tu you baca balik. Kalau you rasa dia perlu contact you balik, cakap ini nombor manager kami untuk kami siasat perkara ini. Sekiranya perlu, boleh berhubung di sini.